Ahli syurga kesemuanya raja. Tak ada asnaf, tak ada fakir, tak ada miskin. Semua raja. Masya Allah. Walaupun kekayaan tu berbeza di antara satu sama lain, tapi semua kaya. Kenapa kekayaan tu Allah bagi beza pula Ustaz? Sebab yang baca Quran kemarin tak sama dengan di antara satu sama lain. Sama ke yang baca Quran semalam? Semalam yang bersedekah RM10, yang bersedekah RM50, yang sedekah RM100, yang sedekah RM1000. Ramai yang tak sedekah langsung. Maka Allah di atas keadilannya, kekayaan dalam syurga itu juga berbeza. Tak sama, tapi semua kaya, tapi tak sama kaya dia. Semua jutawan. Sebab itu ciptalah memori dan kenangan-kenangan yang baik di dunia ni, supaya tak malu nanti bersembang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan nak sembang dengan Nabi, takkan tak jumpa dengan Sayyidatuna Khadijah nanti. Takkan nak cerita hak ngumpat kita tu, hak ambil hak orang. Kenangan tu yang nak dibawa, yang ambil geran simpan kat dia, hak tu hak adik-beradik punya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Takkan nak cerita yang tu, hak buruk kita. Banyakkan yang ibadat, yang kebaikan kita. Tak ada ambil hak siapa, tak ada sebut aib siapa, tak ada share keburukan siapa-siapa dalam media sosial kita. Setiap hari yang kita share benda yang baik sahaja dan betul.